Okay, now kita tengok pula, okay, macam mana nak jawab soalan untuk question 2. Untuk question 2 ni kena hati-hati sebab dekat soalan ni dia ada information tau. Dekat instruction ni ada information. Okay, assume a firm has fixed cost of RM80 and variable cost as indicated in the table below. So apa yang you kena buat? Apa information yang diberikan? Information yang diberikan, information macam ni lah. Kita ada fixed cost of RM80. Sebab kita ada total cost, kita ada total variable cost. So mana kita punya total fixed cost? So total fixed cost yang ini TFC ni. Okay, so bila nak kira AFC, ingat dia average kena bahagi dengan output. So oleh kerana kita nak cari average fixed cost, ambillah total fixed cost divide with output. Berapa total fixed cost kita? Ni RM80 ni. So RM80 ni bahagikanlah dengan kita punya total produk. So 80 bahagi 0, 80 bahagi 1, bahagi 2, bahagi 3, bahagi 4. Okay? Okay. So AFC kita akan start dengan dash 80, 40, 26.67. Okay. 20, 16, 13.33, 11.43 and 10. Okay. So ingat mesti decimal places. Kalau dia banyak nombor kat belakang, bundarkan. Okay. Tapi jangan lupa kat sini pun ada ni total cost ni. Total cost when output kita 0, berapa total cost kita kat sini? Okay. So oleh kerana sini kosong, kita tahu kalau ada total cost, ini adalah fixed cost. Fixed cost kita tadi kita dah tahu RM80. Okay, RM80. Okay, now untuk cari AVC, senang je. Sebab apa? Sebab kita ada TVC. Nak cari AVC mesti bahagi dengan kuantiti, tapi total variable cost yang perlu dibahagikan dengan kuantiti. Okay, so TVC yang ini, kolom yang ini, bahagikan dengan total product. So bahagilah 0 bahagi 0 dash 110 divide with 1, 110. 150 divide 2, 75. 180 divide with 3, kita dapat 60. 220 divide with 4, 55. 270 divide with 5, 54. Okay. 340 divide with 6, 56.67. 440 divide 7, kita dapat 62.86. Okay. And 580 divide with 8, kita dapat RM72.50. Okay. So itu untuk cari AVC. Okay. Kalau kita nak cari ATC, average, bahagi dengan quantity. So, kita bahagikan dengan total cost. Total cost divide with quantity. Total cost ni. Ni total cost. Bahagilah dengan total product. So, 80 bagi 0, 150 bagi 1, 230 bagi 2, and so on. So, ATC kamu akan dapat dash 190, 115, 86.67, 75, 70, 70, 74.29, 82.50. Okay. Tapi kena ingat kan, untuk kira total cost ni kita ada dua cara kan. Satu total cost divide with quantity, lagi satu totalkan kedua-dua ni. AFC plus AVC pun akan dapat jawapan yang sama. Okay. So untuk marginal cost. Okay. Marginal cost, ingat formula lebih kurang sama dengan total cost. Total cost divide with quantity. Tapi oleh kerana ianya marginal, kita nak cari perubahan. So changes in total cost divide with changes in quantity. Okay. So kita nak tengok berapa total cost kita ni berubah.
Okey. Bila output kita ni berubah. Okey. So, bila kita kira perubahan, bila output 0, total cost 80. Tambah satu output, total cost jadi 190. So, tolakkanlah 190 minus 80. So, kita dapat 110. Bila dibahagikan dengan 1 pun, masih lagi dapat 110. Okay, so 190, okay, cost dia bertambah jadi 230. Okay, so 230 tolak 190. Okay, bahagi dengan 2 tolak 1. So, you akan dapat 40. Okay, dan bila you continue kira, so there will be 30, 40, 50, 70, 100, and 140. Okay, so dah complete kan table kita? Kita ada TVC, TC, AFC, AVC, ATC dan juga MC.